Bangun 2/3 malam, kita tak mampu nak semayang, kita orang lemah. Kalau kita tak mampu nak sujud, kita baca tahlil 10 kali, baca istighfar 10 kali. Ambil semayang, baca tahlil 10 kali, baca istighfar 10 kali. Tahlil mana? Tahlil yang kita baca lepas solat. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Habis 10 kali, kita baca istighfar. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 10 kali. Lepas tu angkat tangan. Ya Allah, boleh tak jadikan aku orang baik? Ya Allah, boleh tak jadikan aku orang yang tinggalkan kejahatan? Tolong aku ya Allah. Umur aku dah tua dah. Mata aku dah kabur. Telinga aku dah tak pendengar. Kaki aku dah lemah untuk berdiri ya Allah. Tapi aku tak boleh tinggal benda jahat. Mulut aku tak boleh berhenti cakap benda jahat. Masih kata orang, masih maki orang. Walaupun kau tak suka, tapi aku masih buat ya Allah kerana aku tak kuat. Boleh tak tolong aku? Telinga aku ni ya Allah masih jahat. Suka dengar benda tak baik. Bangun 2/3